sebagaimana yang dijanjikan, ada dua perkara yang saya ingin sebut pada pagi ini. Yang pertamanya, kita baru menerima, saya tunjuk di sini, ini notis Mesyuarat Agung Perwakilan Khas Koperasi Permodalan Felda Malaysia Berhad. Ini dia punya notis dia, yang akan diadakan pada 22 Februari jam 3 petang di Dewan Perdana Felda. Maknanya meskipun kali pertama dulu dah dibatalkan, tapi mereka akan mengadakan sekali lagi EGM pada tanggal 22 hari bulan Februari. Dan kita difahamkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri yang akan meresmikan EGM ini. Adalah suatu yang agak pelik, Perdana Menteri sendiri mencemar duli untuk meresmikan Mesyuarat Agung khas ini. Dan saya percaya ada perkara penting yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai satu isyarat bahawa perwakilan-perwakilan Mesyuarat Agung tersebut mesti menyokong apa dia maksud dalam usul-usul Mesyuarat Agung, sebagaimana yang termaktub dalam notis yang ada, yang saya tunjuk pada rakan-rakan pada pagi ini. Pertama sekali saya nak sebut, kita akan minta kepada SPRM untuk memantau sebelum dan semasa perjalanan Mesyuarat Agung ini. Saya difahamkan bahawa kos untuk mengadakan Mesyuarat Agung ini adalah dipercayai mencecah RM1 juta untuk kos mereka mengadakan EGM pada 22 bulan ini. Saya tidak pasti untuk apa kos begitu besar, dan sebab itu kita minta SPRM membuat pemantauan sebelum dan semasa Mesyuarat Agung ini dibuat, kerana kebimbangan kita ialah akan wujud sogokan-sogokan akan dilakukan terhadap perwakilan-perwakilan, bermula daripada perwakilan yang datang seluruh negara. Saya fikir mungkin meliputi belanja mereka untuk datang, penginapan mereka, dan entertain yang akan dibuat kepada perwakilan-perwakilan ini, yang saya percaya ada kaitan supaya perwakilan memberi sokongan terhadap usul-usul dalam Mesyuarat Agung ini. Kalau ini berlaku, maknanya ini satu unsur rasuah, bagi membolehkan kehendak dan agenda mereka untuk tujuan penyenaran Felda Global Venture ini akan berlaku selepas daripada Mesyuarat Agung 22 Februari ini. Dan saya nak beritahu pada pagi ini, kita telah melantik Lawyer Haris sekali lagi untuk mengemukakan kita punya injaksi, dan insyaAllah kita akan kemukakan injaksi ini pada 17 hari bulan Februari di Mahkamah Tinggi Kuantan. Ini kita punya pendirian untuk menghalang EGM ini daripada dilakukan. Saya pun dah semak kita punya sampel, kita punya injaksi, kita punya sampel injaksi, dan kita bersedia dengan kita punya tuntutan kita di Mahkamah Tinggi Kuantan pada 17 hari bulan yang akan datang. Dan yang keduanya, sebagaimana saya sebut dalam sidang media sebelum ini, bahawa kita juga akan membuat satu permohonan kepada lembaga pengarah Felda, nanti akan diterangkan oleh lawyer kita, merupakan satu permohonan untuk mengadakan Mesyuarat Agung khas KPF sejajar dengan undang-undang kecil koperasi di bawah fasal 29(1), 1/5 atau sekurang-kurangnya 100 orang,
agar diadakan satu mesyuarat agung khas, dan mesyuarat agung khas kita menuntut kepada penentangan penyenaraian KPF di Bursa Malaysia. Nanti akan diterangkan oleh kita punya lawyer kita. Ini dia punya sampel, kita punya notis pun ada. Nanti lawyer kita akan terangkan. Dan kita akan serahkan kepada setiausaha KPF pada 16 hari bulan ini di Ibu Pejabat Felda, mana di pejabat KPF di headquarters Felda. Kami bercadang pada hari Khamis ni di pejabat KPF Jalan Maktab, Tanjung Felda, Jalan Maktab, Kuala Lumpur, untuk serahkan kepada lembaga pengarah KPF satu permohonan dengan requisisi daripada ahli dan juga pemegang saham dalam KPF, menuntut agar lembaga pengarah memanggil satu mesyuarat agung khas KPF di bawah pasal 291 Undang-Undang Kecil KPF dan juga di bawah seksyen 40 dan kurungan 1 Akta Koperasi 1993. Di dalam kami menuntut bahawa KPF membuat resolusi bahawa KPF tidak ada sebarang kaitan dalam penyenaraian Felda Global Ventures dan apa bentuk sekalipun. Dia tak campur tangan. Kami juga menuntut bahawa satu resolusi bahawa KPF dilarang sama sekali untuk lupuskan ekuiti milik KPF di dalam Felda Holdings dan 10 anak syarikat milik Felda Holdings kepada Felda Global Ventures atau kepada mana-mana syarikat yang telah atau bakal ditubuhkan oleh Felda Holdings dan Felda Global Ventures. Dan kami juga menuntut agar tidak ada sebarang campur tangan daripada mana-mana pihak Felda di dalam urus niaga harian Felda Global Ventures. So, 3 perkara ini akan kami mohon untuk diputuskan di dalam mesyuarat agung. Bermakna kalau diputuskan, dia akan bertentangan dengan apa kehendak KPF sekarang ini. So, kita nak dengar suara rakyat. Kita nak dengar suara daripada ahli KPF sendiri. Sama ada KPF sendiri setuju ataupun tidak, ataupun hanya segolongan KPF yang setuju atas sogokan daripada mana-mana pihak. So, kita nak suara rakyat agar diketengahkan sama ada KPF mau ataupun tidak senaraikan Global Ventures dengan duit milik KPF. So, insyaAllah kami dah dapat requisisi daripada ramai orang, dan insyaAllah pada hari Khamis ni jam 2:30 tengah hari kami akan serahkan 11 pagi kami akan serahkan kepada lembaga pengarah dia untuk menuntutlah. Walaupun di dalam KPF punya undang-undang kecil, saya lihat di bawah seksyen pasal 291 dia dah hadkan requisisi ini. Dia hadkan requisisi kepada perwakilan sahaja. Sedangkan di bawah seksyen 40 dan kurungan 1 Akta Koperasi, dia ada lebih luas. Perwakilan dan atau ahli KPF. Jadi menggunakan interpretasi undang-undang yang lazim digunakan di mahkamah, koperasi akta melampaui atau melebihi undang-undang kecil. Jadi yang terguna pakai adalah seksyen 40 dan kurungan 1, di mana ahli KPF tak semestinya perwakilan boleh menuntut satu mesyuarat diadakan dengan syarat panggilan mesyuarat ini adalah daripada 1/5 daripada ahli atau 100 ahli, mana yang kurang. Kalau kita nak tengoklah macam mana apa yang berlaku, sama ada lembaga pengarah KPF berani ataupun tidak panggil mesyuarat seperti yang dituntut oleh ahli-ahli KPF ini. Sama ada Felda Holdings berani ataupun tidak menghadapi tekanan daripada ahli-ahli KPF sendiri. Kita nak tengok. Okey, itu satu. Yang kedua, pada hari Jumaat kami akan ke Mahkamah Tinggi Kuantan untuk filekan satu saman untuk menuntut bahawa
mesyuarat agung yang ditetapkan pada 22 bulan ini dibatalkan. Atau sekiranya, tapi daripada undang-undang di bawah aturan 29 kaedah-kaedah Mahkamah Tinggi tahun 1980 jelas mengatakan bahawa secara ex parte, yakni bahawa bila hanya satu pihak saja yang memohon tanpa ada lawyer sebelah lain, mesyuarat tidak boleh diberhentikan. Itu adalah undang-undang. So kami akan cuba juga macam mana pun. Sebab dia ada interpretasi dia berbeza. Satu mesyuarat yang sedang berlangsung tidak boleh dihentikan secara ex parte. Mestilah dihentikan secara inter parte. Bermakna dua-dua pihak kena ada. Tapi walaupun kami dah tersingkat masa sekarang ni, kami akan cuba untuk minta mahkamah memberikan kami satu perintah untuk larang buat sementara secara interim, satu interim injunction melarang mesyuarat diadakan pada 22 bulan. Kalau kami tak berjaya sekalipun, kami ada satu safety net. Safety net ini kami akan menuntut bahawa sekiranya mesyuarat itu dijalan juga pada 22 bulan dan diputuskan untuk lupuskan equity milik KPF di dalam Felda Holdings kepada Felda Global Ventures, kami akan minta satu injunksi melarang KPF daripada melaksanakan resolusi yang diputuskan pada 22 bulan. Walaupun dia dapat buat satu resolusi untuk lupuskan, kami akan minta mahkamah untuk larang dia daripada laksanakan resolusi di dalam mesyuarat agung pada 22 bulan ini. Pihak Mediapass melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Mediapass asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.